Kalau emas dah terbuka dari seal, adakah nilainya akan jatuh bila kita nak jual balik? Ini soalan terbaru yang saya baru terima saja tuan-puan. Jawapan ringkas, tidak. Harganya tetap sama. Terutamanya kalau emas public gold. Public gold memberi jaminan yang rasmi. Walaupun plastik seal emas ini terbuka ataupun emas tercalar, tergores ataupun bengkok sekalipun, harga belian balik tetap ikut harga semasa seperti di website public gold. Malah, kalau pihak Rahno terpaksa buka plastik ini untuk menguji ketulinan emas ini, tak ada isu. Public gold tetap akan beli balik tanpa sebarang susut nilai tambahan. Perkara ini sendiri telah disahkan oleh pengasas Public Gold sendiri, iaitu Datuk Seri Louis Ng. Jadi, puan-puan tak perlu risau kalau nak pajak ataupun nak jual semula emas yang sudah terbuka daripada seal. Asalkan emas itu emas jenama Public Gold, jaminan beli balik tetap ada. Ikut sahaja harga rasmi di website Public Gold. Itulah kelebihan utama simpan emas dengan Public Gold. Sangat fleksibel. Nak beli emas ni tuan-puan, kita kena cari syarikat yang trusted dan urusan jual beli yang tak cerewet untuk kemudahan kita juga nanti. Public Gold memenuhi syarat-syarat yang memuaskan hati semua customer, insya-Allah. Kalau tuan-puan ingin memulakan simpanan emas, klik saja link di bio saya akan bantu tuan-puan sebaiknya.